Amerika simpan emas, kita simpan kertas. Ungkapan ni nampak ringkas tetapi sangat mendalam maknanya. Kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat menyimpan emas sebagai reserve terbesar bank pusat mereka. Tetapi kebanyakan negara lain termasuk negara kita menjadikan duit kertas dolar Amerika sebagai reserve utama. Di sinilah persoalan besar bermula. Kenapa mereka simpan emas tapi kita pula simpan kertas? Duit kertas atau wang fiat dicipta asalnya untuk memudahkan urusan jual beli, bukan untuk disimpan. Dulu, orang serahkan emas mereka kepada tukang emas dan diberikan resit sebagai bukti simpanan. Resit itu digunakan untuk berurus niaga tanpa perlu bawa emas sebenar. Kan, bila nak tebus semula emas tu, cukup tunjukkan resit tadi. Itulah asal usulnya duit kertas. Masalahnya, semakin lama, manusia semakin lupa bahawa asal duit adalah emas. Sejak tahun 1971 lagi, apabila Amerika memutuskan hubungan antara dolar dan emas, wang kertas tak lagi disandarkan kepada apa-apa nilai sebenar. Nilainya hanya berdasarkan janji kerajaan, kan aset fizikal. Sebab itu, Robert Kiyosaki menamakan duit kertas sebagai fake money. Lalu, bagaimana untuk kita kembalikan semula nilai sebenar emas dalam kehidupan kita? Menurut Sheikh Imran Hussein, usaha mesti bermula dari bawah, daripada rakyatnya sendiri. Cara mudah, mulakan jadikan emas ni sebagai simpanan, bukan sekadar hiasan. Bila masyarakat mula menyimpan emas, barulah emas boleh kembali digunakan sebagai alat transaksi alternatif kepada wang kertas. Bayar dengan emas, terima bayaran pun dalam emas. Inilah asas ekonomi berasaskan nilai sebenar. Untuk ubah sistem global memang makan masa, mungkin beratus tahun. Tetapi kita boleh mula ubah sistem kewangan diri sendiri hari ini. Simpan duit kertas sekadar cukup untuk 3 bulan gaji sebagai dana kecemasan. Selebihnya, tukarkan kepada emas. Kerana selama mana kerajaan dunia terus mencetak duit kertas tanpa sandaran emas, nilai duit akan terus merosot. Kos sara hidup akan naik. Kuasa beli jatuh dan simpanan kertas semakin melemah. Jadi, hasil titik perlu kita, jangan biarkan lama-lama dalam bentuk kertas. Tukarkan kepada emas kerana emas bukan sekadar logam, tetapi wang sebenar yang diiktiraf sejak beribu tahun lagi. Duit kertas hanyalah mata wang, tetapi emas adalah wang sebenar yang kekal bernilai dari dulu, kini dan selamanya. Semoga perkongsian saya ni bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang simpanan emas. Nak bermula, boleh rujuk video yang telah saya pinkan untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold, atau boleh juga isi borang yang telah saya sediakan. Emas, pasport kekayaan